Pagi Tuan. Terima kasih. Jom, bincang jap. Bos kita ni kan asyik pakai spek hitam. Dia ada macho ke? Kita tunggu Ahmad bukan dia nampak pun. Habis tu tuduh Ahmad lah. Tuan, apa ni? Siasat apa tuan? Ini bukan job scope kita. Isu bahan-bahan terlarang ni semua bukan kerja kita tuan. Biar dia orang buat kerja lah. Kita tak payah susah-susah. Saya nak awak siasat pengedaran krim. Pengedaran krim? Tuan, kita biasa siasat pengedaran dadah, pengedaran senjata. Pengedaran? Tuan, tolong. Jangan buat lawak lah tuan. Aduh. Pagi buat lawak lah. Tuan nak saya siasat pasal krim ke? Cari pengendara. Yes. Produk itu telah diharamkan. Tapi saya dapat laporan-laporan bahawa ia masih diedarkan. Ya tuan. Tapi apa masalah dengan krim itu sebenarnya? Macam Krim itu ada masalah sikit. Bukan setakat penggunaan bahan terlarang. Tapi saya malah nak explain. Awak siasat dulu apa itu. Tuan, saya dah tahu kenapa Tuan suruh saya siasat di sini. Pantas. Tenanglah. tapi tuan, kes ini dapat masuk akal lah tuan. Kita akan siasat dia sampai dia masuk akal. Kalau semua benda ada depan mata, apa saya bawa siasat? Betul juga tu. Ada apa lagi? Tak ada apa. Baik. Tuan, ini kes detail kes yang serupa. Tapi kebanyakan berlaku dekat kawasan sebelah, dekat bawah kuasa nenek saya. Tapi tuan, semua kes ada kaitan dengan satu kolej ni. Dan tuan, now we can pinpoint our targeted area.
Good job, Wesley. I know you and your team can be trusted. Tapi tuan, kita ada masalah sikit kalau kita nak menyusup masuk ke kolej tu. Sebab ketua pasukan unit kawasan tu tak nak bagi kerjasama dengan saya. No, Wesley. Musuh kita pengedar ataupun keluar KBR tu bukan Inspektur Farah. Macam mana tuan tahu pasal Inspektur Farah? Oh, jadi maknanya tuan dah tahu pasal kolej tu? Saya cuma perlukan pengesahan dan orang yang percaya dengan teori saya, dan saya tak mungkin lakukan perkara ini seorang. Betul. Betul. Baik, back to our discussion. Walaupun kita dapat bersama dengan Inspektur Farah sekalipun, kita tidak boleh terjah oleh susu perhati pembesar. Jadi saya fikir untuk membuka satu unit rahsia bagi membuat penyusupan masuk ke kolej itu untuk tes siasat sama ada benar atau tidak di situ muncul penyedaran. Unit rahsia.